Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang dihormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Misbah yang merupakan pengerusi majlis merangkap setiausaha kepada Jabatan Penerangan PAS Pusat, yang berusaha Tuan Haji Mak Sabu yang merupakan timbalan Presiden PAS, Tuan Haji Datuk Mahfuz Omar yang merupakan Ketua Penerangan PAS Pusat, seluruh kepimpinan-kepimpinan dan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur yang merupakan PJ kepada wilayah persekutuan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Jadi yang pertamanya malam ni ialah pelancaran kepada protes yang kita namakan sebagai kempen turun, sebagai suatu tanda protes terhadap pelaksanaan sistem cukai yang dianggap sebagai zalim pada hari ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama ialah kita mahu sedarkan rakyat kita Malaysia betapa kerajaan secara formalnya telah menipu rakyat. Menipu yang pertama yang dilakukan ialah kempen-kempen yang dijalankan kerajaan pada hari ini dengan membandingkan GST dan SST. SST maknanya cukai lama, yang konon-kononnya diambil beberapa barang sebagai contoh bahawa GST adalah lebih rendah cukainya berbanding dengan SST. Jadi sebab itulah rakyat mesti menyokong GST. Ringkas saya sebut, tuan-tuan, secara formal dalam televisyen, iklan, papan tanda di jalan raya meletakkan beberapa sampel barangan yang dikatakan cukainya lebih rendah berbanding dengan cara lama. GST jauh lebih baik untuk rakyat sebagaimana kempen kerajaan. Jadi ketibaan Tuan Guru Presiden, padahal tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan tak pernah memberitahu kepada rakyat bahawa kalau sebelum ini cara cukai SST yang lama, kalau 10 barang, maka cukai SST yang diberikan sampel itu mungkin 1 barang daripada 10 barang. Jadi katakan kalau kita pergi ke satu kedai ada 10 barang, dulunya daripada 10 barang 1 barang kena cukai SST. Contohnya saya ambil satu barang dulu cukainya mungkin 60 sen dengan cara lama, tapi 9 barang tak kena cukai. Bila ditukar daripada SST kepada GST, satu barang yang dulunya mungkin 60 sen cukainya dengan cara baru mungkin jadi 30 sen. Tapi dulunya 30 sen kali satu barang daripada 10 barang. Tapi dengan cara GST ini, kalau ada 10 barang dalam kedai, dulunya satu barang sahaja kena cukai, sekarang ini mungkin ke 10 barang kesemuanya akan kena cukai. Sebab dia punya kaedah dalam GST ini ialah semua barang dikenakan cukai kecuali yang disenarai kecualikan oleh kerajaan. Setakat ini dalam sekitar 20 lebih barang sahaja daripada ribuan barang. Dulu kalau tuan-tuan tanam pisang tak kena cukai. Pisang tuan-tuan tolak dekat pemborong, Acong bawa dengan lori pergi beli pisang tak kena cukai. Acong pergi tolak dekat Makcik Limah, potong untuk dijadikan krepek tak kena cukai. Makcik Limah bungkus krepek tadi diletakkan di pasar raya tak kena cukai masa kita beli. Tetapi sekarang krepek tadi
letak saja di pasar raya dengan cara GST. Kalau kita dulunya beli RM10, sekarang kita kena bayar RM10.60. Yang saya heran, kenapa kerajaan tak beritahu rakyat? Dia cerita satu barang tapi tutup 10 barang. Jadi sebab itulah kita memprotes kali ini. Yang pertamanya, dia akan menjadikan rakyat akan membayar cukai lebih banyak, dan yang keduanya akan menjadikan korporat-korporat akan dapat pelepasan cukai. Dulu daripada syarikat korporat dia kena bayar cukai. Syarikat korporat dia akan tolak kepada dealer dia punya cukai. Dealer dia akan jual barang kepada kita, maka dipindahkan cukai korporat. Mana orang korporat kena bayar cukai. Tapi dengan cara GST ni tuan-tuan, syarikat korporat dia bayar cukai awalnya, tapi akhir tahun dia akan dapat claim balik daripada kerajaan. Yang menjadikan sistem baru ni, kita pengguna, kita pembeli akan membayar cukai lebih banyak daripada orang kaya. Kita akan bayar lebih banyak daripada orang korporat. Maka sebab itulah kita katakan bahawa cukai ini zalim. Bukan sahaja dia bercanggah dengan Islam, kerana dalam konteks sistem pencukai Islam, orang kaya membayar cukai, akhirnya cukai itu diagihkan kepada orang miskin. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini malam ini insya-Allah langkah pertama kita untuk kita jalankan, untuk kita bergerak, dan untuk kita terus maju untuk kita membantah cukai yang zalim ini, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak ada duit untuk membeli, yang akhirnya dia akan menjadikan satu krisis kepada ekonomi negara itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya ingat masa pun tidak mengizinkan, jadi saya akhir dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.